Kejayaan Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim di bawah pimpinan DYAM Pemangku Sultan Johor serta berada di ambang memecahkan rekod dunia tanpa tewas menarik perhatian media dunia. Media-media antarabangsa mengiktiraf pencapaian dan kejayaan Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, di bawah kepimpinan DYAM Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor yang kini semakin hampir untuk memecahkan rekod dunia. Harimau Selatan kini mencatat 104 perlawanan liga tanpa kalah dan menyamai rekod milik kelab Romania, Steaua Bucharest serta semakin menghampiri rekod 108 perlawanan tanpa kalah milik kelab Ivory Coast, ASEC Mimosa. Artikel-artikel tersebut juga melaporkan perjalanan JDT dari sebuah kelab kecil di Malaysia ke sebuah kelab yang maju dengan fasiliti, infrastruktur, akademi dan yang paling terkini, layak ke peringkat suku akhir Liga Juara-Juara AFC Elite. Luaskan kuasamu Johor. Dalam masa sama, fokus JDT kini tidak terhenti di situ. Mereka sedang memburu kejayaan dalam Piala Malaysia serta bersedia menghadapi cabaran besar di peringkat suku akhir ACLE. Menanti mereka adalah sama ada wakil Qatar, Al Duhail SC atau juara bertahan Arab Saudi, Al Ahli Saudi FC.